Loh, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ni nak abang Mai, Alphard Datuk kena curi. Ya ke? Saya turun tadi tengok kat parking dah hilang dah. Aduh. Awak ni gelabah lebih dari pencuri itu pula. Relax. Modus operandi mereka dalam poket saya. Saya tahu digunakan kunci kedua untuk buka Alphard saya. Lepas tu digunakan signal jammer untuk kacau sistem tracking saya dan hidupkan kereta saya. Macam mana saya tahu? Ada satu entiti ini tunjuk macam mana sindiket ini buat kerja. Step by step. Bila dah faham, barulah saya sedar sebijak mana pun pencuri mesti ada kelemahannya juga. Jadi cukuplah saya kata kali ini bukan senang dia nak bawa lari. Satgi saya minta staff lain keluar pergi cari. Mana nak tahu Satgi dapat kesan kat mana-mana. Tak tenang, saya tahu. Saya nampak je kat mana. Dalam masa 5 minit, enjin Alphard dah dimatikan dan sekarang berhenti dekat tepi jalan. Pencuri tengah fikir apa sistem yang ada pada kereta itu. Mesti tengah tension ni. Oh, power lah sistem ni Datuk. Lepas ni bolehlah kita pasang semua dekat kereta company, kan? Of course, kalau tak macam mana saya tahu berapa kali awak naik genting guna kereta company, kan? Mana adalah Datuk. Tak ada pun. Sama naik dengan alasan, ya? Power betul lah yang Datuk cakap ni. Siapa kan dia orang? Awak park kereta company kat mana pun saya tahu. Sistem Easy Track dah alert saya bawa. Kalau pakai kereta mahal, kita mesti lebih bijak daripada pencuri. Kalau staff salah guna kenderaan syarikat, pasanglah GPS tracker. Ingat, biar kita yang kontrol kereta, bukan orang lain. Awak pergi ambil kereta Alphard sekarang, saya share location. Dah sampai nanti saya restore enjin. Nak bawa pergi balai polis dulu, ya? Abang, semalam dari pukul 8 sampai pukul 9.30 malam bawa kereta saya pergi pavilion buat apa jangan-jangan... Awak dah lupa ke? Kan awak yang suruh saya beli handbag baru. Awak lupa, ya? Oh, yelah kan. Sejak pasang GPS tracker ni, rajin pula saya nak cek suami pergi mana. GPS kan saya yang pasang. Senang nak pantau family semua dekat mana, kan?